Matematik tahun 1 muka surat 35. So untuk latihan kali ni kita nak buat nombor 18 dan perkataan 18. So dekat sini abakus ni kita boleh tengok untuk sa kita ada 8 biji. Untuk puluh kita ada 1 biji. Jadi 10 tambah 8 sama dengan 18. So dekat sini juga kapur kita boleh nampak dalam bulatan ni ada 10 kapur dan dalam kotak ni ada 8 kapur. 10 tambah 8 sama dengan 18. Jadi macam mana kita nak buat nombor 18 dari atas ke bawah. Lepas tu buat bulatan. Macam ni buat bulatan. Jadilah 18 macam ni. Okey, lepas tu kita kena buat nombor 18 dekat sini. 18 seperti ni, 18, 18, 18, 18. Okey, dah siap. Okey, lepas tu kita kena tulis perkataan 18 dekat sini. So, ejaannya adalah L-A-P-A-N, pan, 8. B-I-B-L-A-S, belas, 18. Okey, dah siap kita buat perkataan 18. Okey, lepas tu kita kena tulis nombor 18 dalam kotak ni. Dalam kotak ni dan juga dalam kotak ni. Seperti ni, nombor 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Okey, dah siap. Okey, lepas tu kita kena tulis perkataan 18 di dalam garisan ni, garisan ni dan garisan ni. Seperti ni. L-A-P-A-N, pan, 8. B-I-B L-A-S, las, 18. So kita teruskan sampai siap. L-A-P-A-N, pan, B-I-B-L-A-L-A-S, belas, 18. L-A-P-A-N, B-I-L-A-S, belas, 18. So ada teruskanlah sampai siap. L-A-P-A-N, pan, 8. B-I-B-L-A-S, belas, 18. Okey, dah siap kita buat matematik tahun 1 muka surat 35 nombor 18.